Misi slow ride dari Banting ke Eropah disponsori oleh Castro Malaysia, GT Max, Zama Isim dan Ainu Food. Stay tune di video aku sampai habis, geng. Assalamualaikum dan selamat pagi, geng. Welcome back to my vlog. Dan aku di rumah Abang Lee. Kita orang tidur di sini. Ni dah tempat tidur kita orang. So Alhamdulillah selesa. Ada kipas sejuk je kat area kawasan kampung ni. Dan yang paling penting, pagi-pagi kamuk ayam. Kamuk kai. Basically ayam dengan nasi Biryani. Nasi biryani. Tapi Biryani versi Thailand. oh, nasi biryani nasi Thailand. Ni kuning kan? Nasi biryani. Oh. Ini makanan sarapan. Sarapan dia orang. Nasi lemak. Nasi lemak kan. Sedang nasi. Ni pernah nampak? Yang Ini bersama. Ketayap. Kuih ketayap. Kuih ketayap. Yang ni tepung tepung pulut. Ini selalu nampak. Ini selalu ada kat kedai-kedai tepi jalan mana. Pandai dengan pulut. Pandai dengan pulut. Yang ni bengkang jagung. Bengkang jagung. Dia bungkus. Aku ingat ni sambal apa? IT. Makan dulu. Bismillah. Pagi ni Allah bagi lagi rezeki. Sarapan nasi biryani versi Thailand. Alhamdulillah Bang Lee sediakan sarapan untuk kami. Bye mak. Bye bye. Ya. Bang Lee, bye bye. Alhamdulillah perjalanan hari ini dimudahkan. Pagi tadi kami siap didoakan oleh Mak Bang Lee. Dia ingatkan doa orang musafir ni sangat mustajab. Jadinya kami pun mendoakan semula. Semoga Allah sentiasa pelihara mereka, beri kesihatan dan dimudahkan setiap usaha mereka juga. Inilah keberkatan dalam perjalanan, sentiasa dipertemukan dengan orang yang baik-baik. Lepas ni kami gerak dari Terang ke JT untuk ke Koh Libong. Lebih kurang 80 km je. Afiq nak bawa aku jalan-jalan ke pulau tu sebelum dia balik ke Malaysia. Sebenarnya Afiq ni ikut teman sekejap je. Lagi 2-3 hari dia akan balik ke Kedah. Alhamdulillah ada rezeki dia temankan aku di awal perjalanan ni. Kalau tak, mungkin aku tak berpeluang berjumpa ramai insan baik-baik sepanjang perjalanan ni. Indah geng hujannya, tiba-tiba hujan pula. Ya, tiba-tiba hujan. Alah, hujan dah. Tetap hujan. Lepas tu je hujannya. Ya Allah. Kering. Kering tu. Tak masak. Sekarang kering, geng. Masya Allah. Baru je gerak tiba-tiba hujan, geng. Tak lama lepas tu panas balik. Memang cuaca di Thailand ni cepat berubah. Jadi kalau ride memang kena sentiasa bersedia lah. Lepas tu kami singgah di Hanis Halal Restaurant. Tempat ni memang antara port yang selalu jadi persinggahan rider-rider dari Malaysia sebelum sambung perjalanan ke Krabi. Kalau dah penat ride dan tengah cari makanan halal, memang sesuai singgah sini. Masakan Thai dia pun memang sedap. Kita tengok menu dia. Masakan Thailand yang paling best. Original. Ada western. Ni pun ada. Geng, kita interview kejap geng-geng Malaysia ni. Daripada mana orang? Abang dari mana orang? Pineh. Dari Penang. Ni nak ke Krabi ni? Ni ke Krabi Tengok berapa orang ni semua? Ada 8. Satu, semua dari Penang lah. Semua dari Pineh. Oh, memang ni tempat transit lah orang Malaysia, rider dari Malaysia. So berhenti kejap sebelum nak sambung ke Krabi. So sembang-sembang kita dapat makan dah, Alhamdulillah. So bismillah. So ni dia macam kuih tiaw. Pad Thai. Hotel goreng nasi. So dia ada telur je, tak ada telur macam telur yang telur dadar tu tau. Ni kenyang lagi tau. Dah 1 jam punya tunggu. Nasi. Macam betul macam betul jauh order nasi kan. Tak apalah, rezeki ni. Alhamdulillah. Okay, Kak Pukap, terima kasih. Thank you Kak Pukap. Ke hotel dulu. 20 kilo Fik? 30 minit je Afiq cakap. So dekat je, dah dekat. Aku dah check in hotel. RM RM60 satu malam. So okey lah. Let's go. Alhamdulillah, geng. Tadi Abang Dim pun belanja kami lunch, betul-betul rezeki hari ni. Dah kenyang, apalagi kita sambung ride lah. So aku ambil keputusan untuk stay 1 malam di Pekan Terang lah. Why not lah, kita malam ni kita explore dulu Pekan Terang sebelum ke Koh Libong. So depan tu train station dan tepi tu kita punya hotel. 1 malam RM62 je, boleh lah. 3 star hotel RM62. So check in tadi. Hotel ni Chom Trang Hotel. Chom Trang. Besar bandar mat. Dekat je. Aku pun tak tengok tadi kat mana, tapi dekat je dengan train station.
Rate 3-4 kedai. 3-4 kedai. Memang sedap lah. Random lah, aku tak check pun apa yang ada dekat sini. Just pilih je. Terus check in RM62 for one night. So okay lah. So kita explore lagi Pekan Terang ni malam ni. Let's go. Check in. Okay, kau tengok tu ada night market dekat depan hotel dia. Nampak? Tak nampak kot sebab aku tak boleh zoom. Patutlah bau makan kan. Kan nak. Kau punya ni. Tadi kita terlepas maghrib. Tapi tak apa, kita boleh jamak nak pergi masjid ni. Sebabnya Isyak pukul 8. Ada masa lagi setengah jam. So alhamdulillah kita tengoklah suasana masjid. Tengok oleh Dibina oleh Kuwait. Kuwait. Wah. So ni masjid yang dibina oleh Kuwait. Kerajaan Kuwait. Oh. Wah, cantik ni. Ui, cantik, masya-Allah. Cantik lah. Ini nombor 1 lagi. Wah, sebaik kau bagi tahu ada masjid cantik. Alah, rugi aku tak ambil bawa motor aku. Itulah. Aduh. Ni nombor 3 maaf. Tak apalah. Masya-Allah, geng. Di tepi-tepi rumah ni masuk dalam ada masjid yang cantik macam ni. Allah. Aku rindu dengan suasana masjid macam ni di Arab. Banyak tau. Kalau kita tengok kat sini memang ada vibe-vibe Arabic punya ni lah. Kuwait. Semangat kerajaan. Oh, Awfaq Public Foundation. Geng, kalau korang nak tahu, setiap kali aku mengembara ni dan bermusafir, memang aku akan cuba singgah masjid bila ada peluang. Tak nak lepaskan peluang tu lah untuk solat, cari pahala dan mohon keberkatan sepanjang perjalanan. Bagi aku, ke mana pun pergi, masjid sentiasa jadi tempat yang paling tenang dan paling selamat untuk aku, geng. Bukan masih biasa, geng. Left. Left-handed. Left drive. Oh yeah, left drive. Cameron. Oh, Cameron. No. Cameron Highland. Kenting. Joe. Kenting. Oh. KL. KL. KL 2. 2. 2 time. Kenting aja. Kenting 1. 1. Cameron 3. 3. Oh, 3 time. Cameron 3. Oh, Jap. dia dah cross Malaysia sampai Genting, Cameron, KL naik kereta ni. Gila, memang best lah. Ui. Jom. Waalaikumsalam. Perut pun dah lapar. Kita cari tempat makan lah. Ini ni kereta api apa? Police station. Cantik ni, patutlah orang suka apa letak kafe kat sini. Boleh nampak nanti ada jalan kereta api kan. Oh, gempak lah. Meriah oi. Kedai lah. Kedai macam ke depan sikit. Tadi diorang duduk kerumun. Siapa lah udah tengok. Siapa lah owner lah last. Thank you Mamang tengok IG I saw on IG, bro. Oh yeah, you saw on my IG. YouTube also? My YouTube also. Are you on YouTube? Yeah, on YouTube, yeah. okay, I'll follow, bro. Where you from? Malaysia? Yeah. Oh, I thought you foreigner. So something. Penang, bro. Oh, Penang, you Orang Penang. Penang juga. Oh, Penang juga. Okay. So just started, right? How many days? Yeah, just started about 2 weeks. 2 weeks. You About started 2 from weeks. Singapore? No. So from Selangor, but first month keliling Malaysia. Then continue to cross border lah. You saw ADV Bing? ADV Bing, yeah. Oh, I okay. saw it. He did. It was crazy, right? Bro? Yeah, but different motorcycle. True, man. I wonder Yeah. how you're going to get through that. No, I'm use different route, but main route, Asik Road. Use Oh, Asik Road. okay. Main road lah. Oh, now that road is properly like. Yeah, probably yeah. not like being crazy, man. Yeah. He use another alternative road Correct. to test. Then tiba-tiba sudah malam tidur rumah orang, you know. Yeah, he crazy, man. Tengah dekat rumah Wah baru nak parking. So that time kan ada satu kumpulan group ni. Dia duduk keliling aku punya motor. Aku tengok apalah dia orang buat kan. Dalas. Dia nak tengok siapa owner kan. So satu Malaysia. Nama siapa?
Benny. Benny. Nama siapa? Dave. Siapa? Nabil. Abang? Ashraf. Amar. Okey. Terbaik abang sampai sini ke terang, Mat. Nak ke Krabi ke nak balik lah? Esok Anyai. Then tadi? Pasal Baru masuk. baru masuk ni. Oh, baru masuk terus shoot sini Oh, ingatkan dia ada stop. Oh. Pak Barah situ lah. Tu, kebetulan dapat jumpa diorang, memang seronok lah dapat borak tu apa semua kan. Kau tak pisang kan kita berdua je. Jom. Aku nak pergi makan ni. Fatimah. Tadi pun brother tu cakap pun pergi kedai Fatimah. Inilah. Kedai Tok Bilal. Ni. Tok Bilal. Masya-Allah. So tadi group tadi pun baru recommend. Dah gemar. Allah. Tak apalah. Tutup lah. Tutup lah. Dah habis. Ada apa? Yang ada. Kami makan laju je. Dah habis dah. Sekarang pukul berapa? Pukul 10 patutlah. Katuk dah. Tak apa. Baik geng dapat makan. Kalau tak dah tutup. Terima kasih. Dapat kalau tak pisang nak makan mana? Boleh saya makan kat mana tapi malas nak cari. Jom Fik. Duduk. Kau nak duduk mana? Kau Kau Pad Thai. Kau Pad Thai. Kau Pad Thai. Tahu semua dah nak cepat-cepat closing lah, nak tutup kedai lah. Aduh, kita dah last minute datang pukul 10. Sekarang pukul 10 dah lewat dah maknanya. Kat Malaysia dah pukul 10 lah. Pukul 9 lah. Kalau basically kalau kat kedai-kedai macam ni kat Malaysia pukul 10 dah tutup lah. Ni dah tutup lah ni. 9 dah lewat lah. Halal pun ada. Kalau korang tengok macam-macam menu ada. Tapi dah tutup, banyakkan dah tutup. Sebab sekarang dah pukul 9 macam biasalah. Ni pun ada geng. Daging-daging semua. Sayur pun ada. Menarik. Kedai market, pasar malam diorang kan. Wah, ni pun ada lah. Ni macam snack-snack. Snack-snack. Lepas makan malam, kami singgah di dataran Pekan Terang. Kebetulan malam tu ada gathering motor klasik dan kereta antik geng. Memang rambang mata tengok koleksi diorang. Ada Vespa klasik, Honda Super Cup, Honda CB, Royal Enfield. Siap ada BMW E30 sekali geng. Yang paling best, kebanyakan motosikal ni masih dalam keadaan original dan masih digunakan sampai hari ni. Memang nampak diorang juga jaga dengan penuh minat. Bukan sekadar pameran macam tu je, tapi tempat peminat motor klasik berkumpul, borak dan kongsi minat yang sama. Memang seronok dapat tengok budaya pemotoran di Thailand macam ni. Gila lah, tak nampak lagi kat Malaysia ke macam ni. GMC 1980-an punya. Wah gila, ni pun Datsun. Cantik. Gila ku. Wah. Tutup. Haha. Kat Thailand je boleh dapat tutup warna hijau dah modify macam ni. Tuk-tuk servis. Cantik gila. Uhu. Wah. Ni apa cari tadi? Okay, right, mantap.
Honda. Honda. Made in Thailand. Made in Thailand. Gila lah. Okay. Okay geng, itu saja geng video hari ni. Tengok mana dia punya tu pun dah tutup, habis tutup lah. Aku dah barai tidur lah. Good morning geng. Hari ke-5 di Thailand, tak silap aku. Sekarang berapa hari bulan? Sekarang 12 hari bulan 7, hari Ahad. Aku dekat Trang lagi, kat hotel ni. Semalam tidur dekat rumah Abang Lee di Trang, area luar daripada Pekan Trang. So kita dekat betul-betul kat tengah bandar Trang. So pagi ni kita nak breakfast dulu, siap-siap ke Koh Libong, ke pulau Koh Libong tu, naik perahu ataupun kapal ni lah. So kita naik kapal, perahu tu, bot tu, naik atas motor tu, motor bawa ke bot tu. So naik cross ke Koh Libong. Kita pergi makan dulu lah. Let's go. Suasana pagi di Pekan Terang sunyi je. Sekarang hari Ahad, baru pukul 8.30. Di Malaysia 9.30. Agak sunyi nak bagi aku. Pekan kot, tengah-tengah pekan. Mungkin kalau kat pekan kita dah mula busy cari breakfast kan. Tapi kita orang Melayu mesti pagi-pagi cari breakfast dulu. Diorang mungkin masak sendiri kot, aku tak tahu. Tapi sunyi sangat. Tengoklah. Alamak, ada booking pula. Inilah masjid malam tadi, Masjid Madinah Terang. Memang lawa. Muslim Restaurant. Assalamualaikum. Assalamualaikum. By the way, kat Pekan Terang ni tak banyak kedai Muslim. Lagi-lagi kedai Muslim yang halal. So kalau kat Pekan tu banyaklah babi bakar, babi golek semua kan. So dekat dia cari tips aku, cari je masjid yang berdekatan. So carilah, ada insya-Allah ada komuniti Muslim dekat tepi area tu, mesti ada kedai Muslim yang halal lah makan. So menu hari ni roti, kari kari Kambing. kari kambing, kari daging ayam, Pala. Ikan. Lah. Curry. Fit curry ya? oh fish curry, Pala. Fit curry. Ini beef. beef, wah beef, wah tu rotinya. Roti Thai. Malaysia. Roti. Roti. Canai. Canai. Roti canai. Makan roti dalam hari ni, pagi ni kan. Ya. So tengah hari baru cari nasi lah. ใส่เสื้อนี้เหรอ แต่เป็นที่ผู้ที่ปรึกษาหมอรัฐอ้าวมันไล่จริงจริงเลยครับเรา เซมมาเลเซียเซมมาเลเซีย Same. Ini udah satu lagi ni. เมื่อไรขึ้นมากันเดียววันนี้มาต้องกันเลยจับกัน Tambah โรตี โร ตี song. pakai yang kuang jangan banget Rasa kari kambing tu dia rasa berlemak, sedap. Tambah lagi dengan roti dia. Roti dia tebal.
Dia yelah kat Malaysia dia nipis crispy kan, tapi ni tebal. Sangkaan dia nanai tempo. Nanai tempo. Lain lah Muhammad. Nama India. Oh, nama India? Ya, saya India lah. Oh, keturunan India. Chennai. Chennai. Ya. Boleh interview Ya. Imam. Imam ada keturunan India. Ya. Mak ayah asal ke? Saya Papa India, Mama sini. Mak sini. Ya. Oh, mak India Chennai. Ya, Chennai. Chennai. Papa Chennai. Chennai. Bapak Yes. Chennai, Ya. mak di Terang. Tang. Yes. Oh, masya-Allah. Sudah lama duduk di sini? Ya. Sudah berapa tahun Imam? Lama ni. Oh, sudah lama. Ya. Puluh-puluh tahun Ya, lah. ya. Daripada kecil Saya ada cuma 10 orang. 10 orang. Ya. Masya-Allah. 10 orang. Okey. So dari situ ni Ya, lah. di kampung-kampung itu Napo. Yunapo. Ya, di kampung di Napo, dia orang semua Dia semua. saudara-saudara semua. Saudara di sana Ya, semua. Imam adik-beradik yang keberapa? Ya. Kalian no boleh tak bawaลูกเราอยู่ระดับไหนกันเราไปอัดวิชานั้นเรา Jom.แต่ยังtakกับcerita noวิชา Bye. Assalamualaikum. Up. Jumpa lagi. bang mau ini Jumpa lagi Wak. Okay geng, dah check out tu hotel. Ni motor. Sudah settle. Kita dah set up motor dah. Not bad. Check in di sini memang selesa, kemas, bersih. Tak ada apa pun isu di sini. Hotel ni depan je train station tu. Korang dah boleh cari hotel ni, check in je. RM60. Depan penuh dengan kedai-kedai, makan semua ada. Bawah ni ada kedai serban nikah semua. Ada barang beli air, macam-macam lah. Aku boleh cari kat kedai tu. So kita nak ke Koh Libong. Let's go. Kita masuk pasar raya Pixie. Aku nak beli krim pencukur. Aku punya krim pencukur ni tertinggal kat Abang Lee punya rumah. Aduh, oi. So aku kena beli balik. Kita Pixie tu. KFC kat sini tak tahu halal ke tak. Aku rasa KFC kat sini tak halal. So jom lah cari Watson. Malangnya tiada geng. Selain kedai Watson, tak tahu kedai apa yang macam Watson ni. Kalau cari kat dalam tu tak tahu ada ke tak. Tak ada cream shave semua. Haha, tapi yang kecil je Gillette. So kita beli lah ni, beli 3. Ada akhirnya. Ayolah ke Koh Libong. Daripada semalam nak pergi tak pergi-pergi. Hari ini kami mulakan perjalanan menuju ke Pulau Koh Libong. Koh Libong ni merupakan pulau terbesar di wilayah Terang dan terkenal dengan suasana yang tenang, pantai yang masih semula jadi serta kehidupan kampung nelayan. Oh, motorcycle here. Sekejap. Dia tak faham kot. Mungkin kena tunjukkan kot. Dia cakap tak boleh sebab mungkin ada miscommunication. So bagi tahu dia nak bawa sekali dengan motor dan orang sekali. So tengok macam mana boleh dapat tak. Angin kuat, ombak kuat. So tak dapat nak bawa motor naik atas bot. Memang ada servis bawa motor naik atas bot, tapi disebabkan faktor angin dan ombak yang kuat, so orang lokal tak membenarkan kami membawa motor ke pulau itu. So tengoklah. Ini botnya yang
Kalau ini botnya, pengangkutan utama mereka dari jeti Hatnyao Pier. Dia akan gunakan 2 bot ni, jenis bot yang macam ini untuk bawa penumpang terus ke Libong. Koh Libong Island. So itu saja. Mungkin kita perlukan plan lain. It's okay. Kita cuba cari benda lain ataupun tempat lain lah. Let's go. Pantang. Layan view geng. Hari ni puas. Hari ni jalan-jalan je. Disebabkan ombak kuat, kami tak dapat nak ke Pulau Koh Libong. Agak kecewa juga sebab dah rancang nak explore pulau tu dan kongsi pengalaman dengan korang. Tapi tak apa, mungkin belum ada rezeki, insyaAllah ada peluang lain nanti. Jadi kami terus ke Pak Meng Beach untuk berehat 1 malam. Pantai ni antara pantai yang terkenal di Trang, dengan pasir yang panjang, suasana yang tenang dan memang jadi tempat orang tempatan datang bersantai sambil menikmati matahari terbenam. Esok kami akan sambung semula perjalanan menuju ke Krabi geng. So teruskan menonton video aku. Belum habis lagi. So kita akan terus ke Pak Meng Beach. Masya Allah, cantiknya pemandangan. View kat sini tepi. Hoi, tepi pantai dia. Lain macam lah, Masya Allah. Cantik lah, cantik. Hoi. Oh, kuat. Sekarang dah pukul 2 tengah hari lah. So dah nak masuk makan tengah hari lah. Kita ada kedai makan Muslim kat sini tepi pantai. Halal, yang penting halal. Halal ke sini? Ranca Rai. Halal. Ranca Rai. ร้านคุณสมุทรคุณสมุทร Kun Samut. Okey, kedai nama Kun Samut. Pun sama. Ranca Rai. เนี่ย Kak Yan. Kak Yat. So Kak Yat. So kita order nasi apa? Nasi goreng. Nasi goreng. Nasi goreng. Kita tengoklah. Hey. Hey. Nasi goreng. Ni nasi goreng ni, seafood Nasi goreng seafood. Dia ada Malaysia. My friend continue. Yes. Yes, I just. dia punya patut aku order ni. I just go back Malaysia. I just follow in Phuket only. Okay. Phuket, Krabi, Trang, Satun and go to border Wang Pratan. Lagi Mat. 5 hari aku akan beritahu berapa total bajet aku dah hangus, dah habis. Tak banyak kot sebab alhamdulillah rezeki kita orang tidur rumah kawan Afiq. Lepas tu di Pulau makan, sediakan tempat tidur, makan semua lengkap lah. Cumanya itulah ada 2-3 hari kita akan hotel jugalah. Tak semuanya nak tidur rumah orang ataupun aku next ke Solo baru aku camping ke. So for now untuk 5 hari ni aku enjoy je lah dulu dia ni. So makan. Bismillah.
tak? Room number 4. Room tour, let's go. Agak parah aku penat, tak tahu penat apa Okay, 5 hari ni aku straight. No stop, so uish luasnya lah. Bilik yang luas, harga pun keras dekat RM100. Inilah bilik. Kita tengok. Wah, tandas ni bagus. Baru je lepas bangun tidur. Ngantuk juga. Aduh. Wah, dapat angin. Enjoy the angin kan. Kuat angin kat tepi pantai ni. InsyaAllah cantiknya. Ombak kuatnya, angin dan ombak kuatnya. Bila sampai di Park Main Beach ni, terus hilang rasa penat ride seharian. Dapat duduk tepi pantai sambil layan angin laut yang kuat. Memang tenang, view dia pun cantik. Laut terbentang luas dengan suasana yang sangat mendamaikan. Kadang-kadang inilah nikmat sebenar bila bermusafir kan. Tak perlu tempat yang mewah, cukup dapat nikmati ciptaan Allah dah sempurnalah bagi aku. Sambil rehat sekejap sebelum sambung perjalanan esok ke Krabi. Perjalanan aku masih jauh, tapi Thailand bagi aku semangat untuk mulakan perjalanan ini dengan langkah yang baik. Sepanjang di sini, aku dipertemukan dengan ramai orang baik, dimurahkan rezeki dan dipermudahkan urusan aku, geng. Bagi aku, jangan takut nak mulakan ride solo ni. Letakkan niat kerana Allah dan mohon semoga setiap perjalanan sentiasa diberkati. Musafir bukan sekadar nak sampai ke destinasi, tapi kita belajar kenal diri, melihat kebesaran Allah dan bertemu dengan pelbagai manusia. Manager tak jauh daripada menakutkan tu. Lepas pagi dia keluar api. Keluar api Ya Allah, kenapa dia dah terikis. Kita cari masjid tak tahu je sini. Macam biasa geng, setiap kali ride kami akan cari masjid untuk singgah solat berjemaah. Lagi-lagi waktu maghrib. Rasa macam tak lengkap kalau tak singgah ke rumah Allah ni. Bagi aku, di mana pun kita bermusafir, jangan tinggal hubungan dengan Allah. Ngam. Azan. Ni nói cakap siam boleh ni. Ni Cakap siam. di kampung Majak Kedah. Put Siam. Cakap siam. Cerai. Abdul Rahman. Alhamdulillah. Rezeki makan malam. InsyaAllah. Dia orang lama kita makan malam dekat rumah dia. Kata Afiq dia tu. Mana? Sini. Dah 3 orang Afiq cakap dah pelawar kita makan. Masya Allah, ni rumah dia. Pakcik Abdul Rahman. Ni cantik lah Afiq. Motor ni. PG. Baru ada? Macam motor
Bang Lee Abang ni ha. Petai. Petai. Malay pun petai. Malay petai. Abdul Rahman petai. ของมันบอกเขาบอกเสือมาทีแล้วนะหวนไป นั่นเลยบอกมันแหละ เดี๋ยวนั้นที่ไปกินข้าวที่นู้นเลย ไปแหละบ้านของข้าไป ไม่เลยบอกไม่ได้มายังตีบอกถึงลบมานี่ไปจัดร้านแต่งร้าน ลูกผู้ชาย อันเนาะ Anak, tu anak. อันเนาะ Gulai ikan. Oh. Resipi kat sini masakan dia masakan kampung. So masakan kampung gulai ikan. Newok Mali. So กงนั่นล่ะ Kampung Nala. Di sini Kampung Nala. Lah. Pak Meng, Kampung Nala. Daerah situ. Tapi kat sini pakcik boleh cakap bahasa Melayu bagus. Tak ramai di sini boleh cakap Melayu. Di di sini tangkap Melayu. Oh. Tangkap Melayu tak boleh. Di sini tak boleh. Tak boleh. Oh, kenapa? Saya adik petani. Okey. Tangkap Melayu boleh sikit. Belajar dekat petani. Oh, belajar di Melayu, belajar di Patani. Nah. Masya-Allah. Masya-Allah ni geng. Rezeki daripada Allah. Ya Allah. Rezeki musafir. Ni Taroy. Umur. Jemput. Jemput, okey. Jemput makan. Belum pindah mai. กินได้เลย มาเด็กเขากินว่าน ว่างก็กินอย่ายืดๆดูเลย กินก่อนกินลองดูก่อน Oh, oh. เป็ด Pet apa? ไปสิ Pedas. Oh, pedas. ลองดูก่อน Aku tak makan pedas. Dia suruh tambah. Banyak lagi. Sini. Tak nak. Dia suruh aku habiskan dua. Dua-dua aku terus habiskan. Tengok. ไม่ต้องกินมันอิสลามเราพี่น้อง Masya กิน Allah. ไปเลย Ni semua rumah-rumah saudara Abdul Rahman. เอาเนี่ยadik Adik. Oh, ni adik. นายบ้าน Naiban. Oh, ni semua saudara abang adik. Semua. Abang Man. Abang Man. Ni? Oh, sama? Sama. Oh, gila. Ni rumah. Nanti datang lagi ke sini. Masya Allah. Itulah. Oh, anak. Alhamdulillah geng, perut pun dah kenyang. Rezeki hari ni memang tak putus-putus. Tadi Pakcik Abdul Rahman terus pelawa kami makan di rumah dia. Betul-betul terharu dengan layanan dan kebaikan yang kami terima sepanjang bermusafir di Thailand. Itu saja video kali ini. Jumpa lagi di episod seterusnya. Assalamualaikum geng.